比较多，胡子比较多，锅这一个而已最大。一个就很多了。真的。对对，以后我走掉了，没有人煮了。Aku nggak mau beli kayak gini yang gede lagi tuh nggak mau karena beliau mikirnya bentar lagi mati kalau meninggal bentar lagi meninggal ibaratnya kalau meninggal wes nggak ada yang mau masak memang ya. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu, semangat. Nah, ini ceritane sore hari ya teman-teman, waktunya masak lagi. Hari ini yang nggak pulang makan itu Pak Pendeta sama anaknya Pak Pendeta. Biasanya nggak pulang kalau hari ini, tapi nggak tahu biasanya juga dadakan dengan mendadak pulang kayak gitu. Ini hari ini kita masak yang lumayan simpel teman-teman, yaitu oseng kedelai, oseng daging sapi sama daun kenacai, sama masak kuah. Gampang aja lah. Ini aku mau ngalup sayuran. Ini namanya kailanca ya, sama okra. Bismillah ya, enak. Tambahin garam. Ayo, enak. Vegetarian, tempura. Ini baju baru ya teman-teman. Hampir 5.000 ini harganya. 2,5 juta rupiah. Orang kaya. Iya. 这个会删掉？ Ba. 没有。没有。在这切丢在这里，我撒这个。那个等一下再放，那个很快烂，他们回来再丢。哦好。哎呀，放这里。不喜欢下去切一切，蘸酱油不喜欢。加油。如果不晒要放在那里。这样不够。辣椒。辣椒葱，你都要尝啊，你这个也是要辣椒啊。我要去买这个，那一只短的好用，这个长的我都觉得不好用。我们有3个哎。对呀，就那一只短的最好用。断单是断掉那个。对。哦。这个这样够不够？这样？够了。不要太多。意思，要不要加昆菜？这个加昆菜。都 OK 了。这样。好了。你在这哪里种啊？其他也可以。没有油。这个要怎么样切？切细细的。什么？这个
是长一点。现在我的切汤切细细的，切这个不要太细。哇！掉一颗在锅那边。餐厅要用瘦肉，哦，它还要加瘦肉。Saya kan CT 吃啊，没有跟阿玲他们去吃。去台北那个时候。等一下有鲜鲜，因为萝卜有鲜鲜，要加酱油。加一点。 Diajarin masak nyonya. Nah ini asinan lobak putih. Nó thấy thế. Chào xin nó. 对呀，那小心。好了。那个也可以炒饭，那个东西拌一拌。 这个拿过来。也可以。Ini jauh logo. Coklat. Nah, masukin. Nah, ini tumisan ala nyonya ya. Ini niru dari restoran. Ono kacang kedelai, ono tempura vegetarian, tapi ditambah non halal ya. Seperti ini. Terus kita angkat. Nah, wes ya, tambahin seledri. Sampun aku matiin nih. Ini nanti masaknya. Nah, kuahnya mau aku pindah tempat ya teman-teman, biar rodok layak. Nah, tahu ini ben ngembang, ono jaisim, ono roken, ono tahu, sama daun seledri. Ini kuah kesukaan nyonya. Ada wortel ya, kalau ada wortel lebih cantik. Nah, hari ini buahnya cuma apel teman-teman, gampang. Telah tiba. Nah, setelah ini nyonya aku kan pesen ya, suruh ngalupin kaki non halal sama daging non halal. Loh, kenapa kok wajahnya sama? Setelah ngerebus jagung, kenapa untuk rebus non halal? Nyonya aku tuh wajan paling besar itu cuma punya satu teman-teman ya ini. Jadi kita itu pakainya ya pakai ini pakai itu ya, yang penting dicuci bersih kayak gitu lah. Banyak banget ya galugalan. Nah, ini nanti dicuci ya, mohon maaf ya teman-teman kalau kurang berkenan. Non halal ya, nyonya aku masak banyak banget, daging lemak-lemak.
muat ya, aku jadi bagi dua biar nggak tumpah-tumpah. Meo, meo. Jauh izin mah. Jauh izin bisa den. Ini会断掉了这个啦。这个是我昨天买的吗？这个100块。他用他嘛，那个太厉害也危险。这个男生是女生来的，不知道对对，不知道是不是？都是女生，都是女生，男生不好吃，男生的猪脚多。没有肉啦，是不是？那看很多男生没有肉，后面的猪脚是前面的猪脚，知道吗？后面的，后面比较肥，后面的比较瘦。哦，后面比较瘦，前面比较肥，全部要去炸。对呀，还有那个一共买的50块的猪油啊。他说现在猪油便宜，都没有货，炸干一点不要，不要它的油比较出来，不要不要。不好。老盐巴我放1斤了，差不多。这样比较鲜，不鲜。大家要切这个，切这个，是吧？而且他的有的肉好像给我切很大块。Teman-teman oke. Bawang putih, kalau ada bawang merah ya silahkan, kalau godong bawang. 如果有昂山阿超更好吃，是不是太太？不会的，不会啊，那个不是。那个不是很，这个油一定很香，但是它炒要加甘蔗啊，要加甘蔗、甘醋，要加。Main cair sedikit ya. Godong bawangnya harus digoreng ya sampai goreng, tambah kecap asin, beras, hati-hati wah. Nah digojak-gojak ya, ilmu pengiritan. Nah nyenggol-nyenggol, Yang Jinong Dai Dai Soya Lai, semingtian sum salah. Nah ini adalah resep masak cuciao, lu cuciao. Lo ti ka. Deh. Susu deh deh. Lo ti ka. Lo ti ka. Lu cuciao. Nah. Huang mama的lu cuciao 有没有？没有。江妈妈的卤猪脚，杨妈妈，哇！Hari ini panas banget ya. Nah, ini suruh ngaduk-ngaduk ya. Misor, taruh dur, taruh misor, enak. Kerjaan tuh ada.
是它等一下再烧了烧起来，对对。用这个了好了，用这个加这个。我也不晓得哎。太太都知道我不能吃啊。太太哪里比较好吃？QQ，猪脚有没有 QQ？ 有啊，一定好吃了。但是它的胆固醇会不会很高？很高。那很高，为什么太太喜欢？我这个是要分给人家。对，不分给他们。要分给谁？Ar kuku oi，跟杨启龙。对，杨启龙他们学校要没有房子。对。那他怎么样赚钱？比较多，物资比较多，过这一个而已最大。一个就很多了。好的。对对，以后我走掉了，没有人煮了。买啊，哦。谁煮？我这样啊，太太想到这么多。哎，我想很多，因为我年纪大了，不可能活100岁。也随便来。那现在几点，太太？那太太要不要吃饭？看电视。太太。啊，我无要紧，我买回来，冰落落的哈，再。Panci nyonyaku yang paling gede itu ya cuma satu teman-teman. Kalau wajan-wajan biasa itu ya ada beberapa. Kenapa kok nyonyamu nggak beli? Kok belinya cuma celana baju? Hei. 等一下，你先那个白带鱼跟那个套丢哈，套丢拿3个。好。3个那那个白带鱼做的那一包饼。好。Ini suruh nyiapin ikan mau diantar ke rumah adik yang nomor 2. Jadi nyonya aku nggak mau beli kayak gini yang gede lagi tuh nggak mau karena beliau mikirnya bentar lagi mati, kalau meninggal bentar lagi meninggal, ibaratnya kalau meninggal wes nggak ada yang mau masak. Memang ya benar, kayak menantunya nyonya itu nggak masak karena diet, sukanya beli di luar. Kayak anaknya nyonya juga nggak mau, mikirnya kayak gitu. Tapi kalau beli baju nggak mikir kayak gitu, beli, mumpung sekarang masih bisa dipakai kayak gitu. Ya wes lah, ini aku mau bungkus cumi mentah sama yang ada di freezer sama itu ya ikan iwak layur. Ini ya aku nggak kasih lihat ya teman-teman, seperti ini. Apa dikasih lihat? Wes kasih lihat. Nyonya aku ini masih proses masak ya, nggak tahu sampai jam piro. Ini cuminya mau dikasih adik yang nomor 2 itu 3 ekor sama iwak layur ini yang lama punya. 今天录比较久的对2个多小时。这里啊。等一下，花生分开是好了，太太，放一个地方。不要，花生放在一起。放在一起，我的一次分开比较好。不tahu那个。Nah hari ini lu很成功，2个多小时。Ini non halal ya. 为什么没有生边？好油对不对？又不要生边捞，等一下捞也不方便呢。对呀，我要顺便拿来。 Nah dari 2.30 sampai sekarang. 今天有一个小孩子。好了啦，太太洗手，太太做了。干脆太太也不洗啊。喝了那个什么？什么？那个，清洁剂是不是？ 什么意思？清洁剂？就是洗东西的清洁剂。好嘞。那个小孩子送到那个家务部。他妈妈没有。他阿嬷顾的。没有看到他孙子喝。阿妈17岁。打电话了，做了太太，打电话。 Nah, jadi masak non halal itu lama banget ya, dari jam 2:30 diungkepnya, mulai ngungkep sampai hampir jam 5 sore. Udah dianterin ke rumah adik yang belum mateng. Mateng tapi belum empuk. Nah, ini aku ngerendami sayur ya. Sayur kalau habis dicuci direndam pakai garam. Aku mau cuci-cuci dulu.
Ini wis tak bersihin ya. Sekarang waktunya masak, teman-teman. Cara masak non halal itu aku cuci gitu, teman-teman. Ya ini. Ini olive oil sosis ya, tapi vegetarian punya. Bismillah. Nah, bumbunya bawang putih, cabai, sama tambahin wortel. Ini dari freezer yang gede ini. Tambahin wortel. Nah, ini mateng ya. Ini kecambah. Ini diperitili. Kemarin ya teman-teman, jadi dia berubah warna jadi hitam. Meritilinnya kemarin. Tambahin roiko. Aku tambahin sedikit garam. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ono kecambah, terus ini tuh vegetarian, teman-teman. Tambahin wortel, tambahin cabai. Nah, ini rebung salad ya, rebung yang dikukus itu, cuma dipotong-potong kayak gitu. Seperti ini. Bismillah. Bismillah. Matang ya, gampang teman-teman, biar wangi ya, yang penting ada bawang putih. Sebenarnya iwak teri ini harus matang, tapi dikasih bawang putih ditumis biar harum. Nah, bismillah ya. Ini belinya dari Ilan itu loh teman-teman, yang satu kotak itu. Nah, ini iwak teri ya. Nah, seperti ini.太多吗？ wasabi, sei li hong, 对不对大家？它的名字是sei li hong. Nah, ini apel New Zealand itu ya teman-teman. Biasanya aku motong 2. Ini buah kiwi, nggak yang terlalu suka kalau anak-anak buah kiwi. Nah, ini tak rendam air garam ya teman-teman, wis tak cuci. Nah, ini buah untuk malam ini ya, ono apple sama tomato. Kelar makan ya, anaknya wis kelar makan. Banyak banget ya, dimakan ya diambil. Seperti ini anak jagung dan lain-lain. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita makan yang namanya kecambah. Bismillah.
Tambahnya pedes. Ono pedes sih. Pedas, asin, manis, gurih, enak lah. Wah, panas cuacanya.